Aku terima nikah Putri Rania binti Mahmud dengan mas kawinnya Rp300 tunai. Macam mana dengan semua saksi? Saya ni dah nak fitting baju Daya. Dekat. Daya pun nak buat gown juga. Diam bagi Daya. Rasanya Kak Daya punya baju tu lagi itu dari kau. Tak, salah. Kak Daya ingat Kak Daya dah all out. Ada lagi all out. Semua kakak ipar adik ipar aku memang akan overshadow Hitam aku. sangat. Tapi tetap santai. Salah. Tak ada siapa boleh overshadow Daya. Kalau Tak ada siapa Putri ni dah pakai putih. Jadi Batra dah pakai suit tu. Kenapa yang Septiasa ni? Laju-laju kenapa ada nak fast? At least Kak Daya buat. Gaun kembang. Adik, kam. Dia minta Sep ambil. Come and see. Cuba Kak Daya. Jom, Kak Aman jom. Ya, sebab kau berdiri. Kepala macam telur ni. Kau betul lah Daya. Daya tolong cover kepala Siapa tolong edit ada rambut. Bukan rambut. Buat Tutup je kepala tutup je. Lepas sudah lah, tak payahlah. Okay, set, try set. Come. Ada gini caranya. Alang kupu-kupu. One, two. Yang ini. Ni. Dia berapa kecil. Sido, peace, Sido. 1, 2, 3. Pandai. Ini cuma nak buat jorai-jorai je nak buat. Betul. Decoration balik semua. Lepas tu finishing dengan dia punya apa tu? Puan Rania. Ia bakal Puan Sep. Sekarang kita berada di Majika Hall sebab satu family nak rehearsal untuk majlis Rania nanti. Manager Rania. Ayah. Hello Put. Hello. Otak. Gatal. Gatal. Boy. Hidung why? So ni memang muat 1000 packs one time ya guys. Memang Rania ambil yang ni, dia nak yang one time. Boleh Put buat anniversary kat sini? 5 tahun. Buat anniversary. Buat anniversary kat sini kan? Daripada sekarang. Pakai baju pengantin balik. Laki mengantin apa? Tekut je lah. Akan balik ataupun Love story ini pertama kali aku mau datang ke Malaysia. Aku ditahan ni lama banget mereka tungguin aku. Lalu namanya Nizam anjing. Gua aku tunggu lama-lama di bawah. Rambut dah banyak. Rambut saya dah banyak. Preach boy. Sparring. Gila mata bulat. Bergegar pipi.
Friend, we friend. Tengok ni. Lucu. Comel gila. Aduh. Baru bayang je nak pegang aku macam mana. 3 hari. Kau Nanti dia bakar-bakar. Jaden pegang di tangan baba. Jaden pegang di tangan kau baba sini. Ada orang lelaki tu tengok Ni gelak-gelak je ni pun sama je dengan Hailey. Dia masuk suara. Mata tu nampak tau. Tengok di mana. Mata nampak tengah tahan nangis je. Dah dia nangis. Ya mama ulang dulu. Dia 2 meter je. Come here. Ni mesti nangis juga ni. Ni flower girl you. Teruk. Comel. Jangan malukan mami, okey? Dah start dah. Dari mana terang ini ni? Jaden, ready Jaden. Eden, ready? Adik, tepi. Adik, tepi. Okay, bye. Best lighting show. Sini. Jalannya nggak boleh laju-laju. Sini je, sampai sini je. Sampai sini. Tak tunggu orangnya. Nanti jalan slow-slow je. Nanti aku nak naik kali. Oh, jadi Beda depan sikit. Kalau aku Bukan tangan, bukan tangan. Pelan-pelan. Dia boleh masuk tak? Itu gede. I told you make 2, make 3 perempuan. You make 1 saja for one. Ya. Ya cancel. Kau hujung balik. Cancel.
Cancel. Sikit babak ada saya. Tak budget je. You. How you feeling? Sekarang ada bini nak kahwin tu. Oh, so you ada perasaan. Ni pun senyum-senyum je ni. Sekejap lagi. Dia tengah kontrol je sebenarnya ni. Alright, kita sambung kepada bacaan doa. Bacaan doa. Sambung and then ucapan Tuhan Putra. Sampai sini. Terus lagu kamu jalan. Ini kan lightingnya bagus. Kan nanti setengah ini jadi kamu baru Ayah suat lagu kan. lagunya kalau sampai situ doang. Pendek dulu. Boleh. Jadi sampai sini. Jangan situ, kena depan lagi. Jalan. Sini. Nanti pas kamu apa? Keluar. Dia dah jalan. Oh, jalan lah. Sampai kita ketemu baru. Tapi lampunya ada masa kau bertemu. Pas sudah. Astagfirullahaladzim. Jadi pas lampunya tuh dia tutup. Aku yang kertas anda boleh. Seterusnya dipersilakan kepada Kek dekat mana ni? Rania Engineer untuk bersama-sama Kat sini tak boleh? menuju ke meja pemotongan kek perkahwinan. Atas segala hormatnya mempersilakan. 7 tingkat kek dia. Oh, tak ada kalang aku. Oh. Sibuk. Also, how? No. You want to kahwin like this? All you like? Dia zaman dia dah lagi moden dah. Kahwin online. 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 Ya, zaman diorang dah. Jadi, you nak kahwin macam ni? Apa lagi dah, Nani? Mami dah sedih dah dengar. Tiba-tiba lah. Mama dengan bapa je lagi menari kat sini Mungkin kalau You take mine, it's crazy, but it's true. There's nothing I want. Mana sih? Okay, jadi Rania, shadow box dia. 24 karat magic in the air. Ada tu dah dapat dah. Shoda. Dia buat apa? Nari. Oh, Risma kena menari Allah dengan baju. Baju dah mahal tu kena. Ya, aku marahnya gini. Mama. Selesai dekat sini, nak pergi shoot video. Makan dulu baru dia shoot. Yes, makan dulu. Shoot video. Hai. Habis fight, dia dah back to normal pemakanan dia. Ni dia baru habis makan nasi ayam. Sorry sikit kan tu. Baru makan nasi ayam. Ada lagi, okey? Tada! Ini semua dia punya. Ini stallion steak, ini salmon. Itu semua itu memang untuk dia je. Kalau makan normal kat luar pula ikan siakap, steam limau, seko tu dia punya seorang je. Inilah Nidal. Okay, so sekarang ni kita orang sambung untuk shoot baju. Can you call off Tak dengar. Guys, hari ni pembalasan untuk 5 jam yang hari tu. Mana kita main lah. Hari dah aku pregnant dah. Pasal tak main. Kau pregnant lagi? Tak. So
Diorang tengah goka-goka guys. Inilah siap. Weh. Weh. Gila weh. Lagi aku. Lagi aku. Weh, kau relax sikit. Sangat slow. Paling slow. Weh, gila lah weh. Baba. Weh, dah mana? Slow sikit. Weh, laju siap. Weh, laju sikit weh. Nak muntah. Last footage sebelum mereka berubah gelaran. Last footage sebelum boleh tengok. Boleh je. Boleh je sebab yang ni pun post lepas kau dah kahwin. Jangan. Betul. Dosa. Good morning. Boy. Senyum. Dia disturb orang tengah study. Pagi-pagi dah kena study. Kan? Dia juga ayah kan? Masih ganggu. Abang. Rambut dia tak jadi dah ikat. Dah boleh ikat dah tapi sebab pendek lagi so tak kukuh, tak kuat. Boleh. Dah. Kita sambung mencari suit Adam. Yes, and baju ayah. Kepala. Aduh, sakit. Mampus. Limas. Dah jom. Sengit tau. Dimas. Pusing. No, lepas. Relax Banyak kedai kita pusing-pusing. Suit Adam tak ada. Dia ada warna hitam, silver, blue and adalah warna maroon tapi lelaki warna brown. And ayah pun dah lapar. Ayah dah lapar guys. Dia dah out of control dah. But kita masih tak jumpa lagi. So Abi tak emas ke? For me? Is it for me? Okay, finally all done. Dress ayah dah. Suit Adam pun dah. Suit Adam terpaksalah pakai tema perempuan. Sebab tema lelaki tiada. Oh, kat sana ada suit. Kat sana ada suit perempuan lagi. Tak payah lagi. So, here saya pun dah beli lagi. Now, balik rehat sebab malam ni Lida nak live release baju baru. Ciao. Okay guys, kulit saya dah sunburn sebab saya muka yang tadi di tengah panas. And now rumah kita busy mengemas. Okay, sebab esok adalah hari yang penting. Ya Cik Ain. So yeah, esok Rania official. Lalu so Rania official jadi puan Rania esok hari. Dan saya official menjadi kakak ipar. No, Biras Jaden dan dia official jadi abang ipar. Apa perasaan dia? Biasa. Biasa je. Ayah nam 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 nam. Ayah nam 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 nam. Panas.
Okay guys, hari ini Daya nak collect dia punya baju, nak fitting. Kalau okey terus buat balik. And baju ayah pun sama. Hari ni kita nak tengok Aunty Mia nikah. Kejap Baba. Kau kejap Baba. Kejap Baba. Pagi-pagi Cik Ain hantar kita breakfast. Terima kasih Cik Ain bagi makan. Kita makan dulu sekejap lagi. Nasi minyak guys. Terima kasih Cik Ain. So kita makan and then siap-siap. Diorang dah make up. Awal gila diorang make up. Ya, sebab Sep ada banyak kerja. Selalu direkod Ain ya. Okay guys, dah siap mandi. Cumanya tak bersiap lagi sebab dah tunggu Muha dah sampai. And hairstylist sampai. Now baru pukul 1 lebih. Diorang sampai pukul 3, 3.30 macam tu lah. And kita orang kena ada dekat tempat kat venue pukul 5. And they start nikah at 6. Tak tahu kenapa, macam Daya pula nervous. Macam Daya pula nak nikah balik. But yeah, kita happy terhadap mereka berdua. So sorry lah muka saya nampak sekarang macam maid. Tapi korang tunggu after Muha sekejap lagi. Ciao. Baju Daya dengan ayah dah sampai. Cantik. Cantik gila dah Dacul. Sumpah cantik. Love gila dengan hasil jahitan Kak Alin. Terima kasih. Apa yang dah minta dah dapat. Terima kasih banyak. Tak sama nak pakai ni. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 1 Pink. Never in my life pakai, but for Rani I pakai today. So doakan. Baba nak buat tisu banyak-banyak tak? Ada. Dah kain, tisu tak cukup. Ambil kain buruk. Tawel terus lah, tawel terus. Malah. Hello. Guys, so here we are getting ready nak pergi dekat nikah Rania. Yay! So this is my makeup look, my hair, ayah, my daughter, my son. So yeah, kita standby tisu banyak-banyak sebab saya rasa, saya yakin akan ada scene-scene yang menjadikan, yang menyebabkan anyhow, anyway, kita doakanlah semoga rumah tangga Rania aman, damai dan bahagia selalu hingga ke jannah. Amin. Apa rasa langsung? Langsung tak ada apa-apa rasa sampailah sekarang. Ni nak pergi kat tempat dia ni nak rasa dah lah. I jadi wali dia. Oh, Baba tak? Baba yang pergi salam. Bukan wali lah, you saksi. Saksi, sorry. I jadi saksi. Semalam dah tanya dia apa perasaan kan, ada kat video previous ni. Dia tanya saya cakap biasa je. Sekarang baru dia rasa. Sekejap lagi kalau kau tahu Baba tu macam tu, yang ni pun sama 2 kali 5. Mamat lagi ada juga. Kau dah sampai? Aku tadi dalam kita termenung ada. Kita dah sampai tapi hujan. Sebelum jadi biasa, Masya Allah, Masya Allah. Ya dah jadi. Doakan semoga lancar. Amin. Mana hadiah? Hadiah? Nanti ya? Oh, ya. Habis dah. Dan selamat datang, saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Why? Cantik-cantik ni. Ye, nama kat belakang. Nampaknya pengantin dah sampai. Pengantin perempuan. Senggol. Let's go. Let's go. Kak sila. Yuk. Salam.
Assalamualaikum. Macam selesa je yang bawa kat belakang. Tak ada jumpa, tak ada tengok lagi. Handsome-nya. Songkok yang tak ada. Dah juga tak sikit. Saksi pada siapa? Saksi abang. Okey. Kalau mas kahwin sumpah saya tahu. Sumpah saya. Mas kahwin. Duit saksi. Untuk gaji sumpah saya. Okay. So Baba kena cakap. Sumpah tak faham. Baba. Baby baru lah, semua tak ada nak? Ha? Baby baru lah. On. This one ni tak Ada dah? Semua dah kahwin? Seorang. Baby baru. Seorang baby baru. Tuan nak cakap apa, Bah? You can practice now. هيك يا اصلي امام هي شكل عرب زوجتك ابنتي رانيا بنت محمود. So Rania cakap even sejam pun you je kena bercakap. Sejam ke apa ke, it's okay. Last lah. Lepas tu nanti Ena, adik, ayah. Cantik, makeup cantik. Nice, okay, duduk on point. Nak tambah glitter je tak ketemu akak. Tak pernah pakai pink. Padahal dah bergaduh-gaduh lah, aku nak pakai Nia ke Ina kahwin dengan JJ? Nia. Dia finally mengaku, okay? Step dulu. Nia, Ina and JJ. Cantik gitu weh. Nak kahwin ke tu? Tak kahwin. Ada dah weh, dua orang. Assalamualaikum. Abang Rania ni dia. Ada tinggal apa ke? Oh, power. Tanya. Dia tanya kat sini dulu Ni untuk sampai setahun tapi tak dengan boy sempit. Boy! Sempit! Siapa kahwin dengan JJ? Siapa? Nia ke Ina? Cayangan Tini. Pandang kat sini. So Rania kita dah nak kahwin Yos. Apa perasaan Put? Perasaan sekarang ada rasa sedih sikit. Tapi kita tak tahu nanti kat sana macam mana. Sebab dia membuatkan lagi sedih sebenarnya Bapa dengan Rania. And sibling diorang. Kita orang ni takut. Kita orang, kalau macam ni dia punya nangis kan. Tolonglah ambil. Kita ambil rambut. Love. Dekat sendiri. Sebab kan, sebab semalam Baba mata dia dah bengkak. Aku tak boleh nak serius lah kan. Okay guys, ciao. Okay, bye. Betul, bengkak. Majlis dah nak start guys. Majlis dah nak start. So yang kita kat mana? Guys, lagi berapa minit dah nak start. So, taruhlah, tak boleh nak cakap lebih-lebih lah, takut nangis. So, ya. Kita orang doakan untuk Rania and Jaden bagi salut tu saja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar.
Clipper guys, clipper Radin. Ayah nak duit, ayah nak duit, ayah nak duit, ayah nak duit. Oh, nervousnya. Saya pun nervous. Okey, baik hadirin dan hadirat, kita minta untuk kosongkan anuan utama untuk kita bawa masuk bakal pengantin perempuan pada hari ini. Hadirin. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, menampa pujangga. Setiap jiwa menanti rasa. Setiap helaian cinta kini hadir seindah pesona. Hari ini tanggal 1 Mei 2026, janji ilahi bakal dikotak. Saya minta bahan saksi. Selepas selesai sahaja wali membuat lapas ijab kabul dan selepas pengantin lelaki buat lapas terima, saya kata ni, macam mana dengan semua saksi? Tuan-tuan semua jawab sah kuat-kuat boleh? Boleh. Belum minum petang rasanya. Kuat sikit? Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, wali dan juga pengantin. InsyaAllah wali akan aku terima nikah yang tak aku terima nikah. Sebut nama pasangan sampai habis dengan mas kahwinnya RM300 punai, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Majidin Putra Batra. Ya, saya. Aku nikahkan kamu dengan anakku Putri Rania binti Mahmud dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Putri Rania binti Mahmud dengan mas kawinnya RM300 tunai. Macam mana dengan semua saksi? Saksi yang lebih happy daripada pengantin. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan lapas tadi maka diijab kabul kedua pasangan yang kita raikan pada petang yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku bahwa apabila saya tinggalkan istri saya Putri Rania binti Mahmud selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada selama tempuh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melepaskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak khul atau tebus talak. Jelas dan paham ya? Saya minta tanda tangan di sini.
Alhamdulillah tuan-tuan, maka dengan itu berakhirlah majlis ijab kabul kita pada petang yang berbahagia ini. Di kesempatan ini bagi kita semua yang hadir, sama-samalah kita mendoakan kebaikan kepada kedua pasangan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan jodoh hingga akhir hayat dan dikurniakan zuriat yang saleh dan salehah. Akhir kata, mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serah kembali majlis kepada pengacara majlis. Surya terbias indah, burung berkicau bersorak tawa. Ijab dan kabul terpatri sudah, bersatulah kini teruna dan darah. Bintang-bintang menari awan, seri kejora berkanding puri. Majlis nikah bersanding rupawan, elok rupa bertambah seri. Jadi hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan, saya minta perhatian untuk kita sama-sama berikan tepukan yang gemuruh. Sangatlah guys, kita bertahan guys. Tahniah and Jada, semoga berbahagia selalu. Semoga happy ever after. Saya doakan semoga sampai ke arah cucu, amin. Amin. Apa lagu ni? Boleh? Alhamdulillah, Puan Rania official. Puan Rania. Belum, dia orang nak ambil komen tu. Rania. Jangan dekat dengan saya sebelum saya ni Saya dah, mata saya dah ni dah ni. Mata saya dah berair tau. Tak, jangan dekat dengan saya. Saya nak make up mahal tak boleh tahan. Saya dah tak tahan duduk sini. Tak tahan di sini. Semoga berbahagia selalu Rania. Rania. Pohon berbuah dengan cinta, dipersilakan. Video, vlog. Dia makan lah. Putra, apa perasaan Putra? Everything good. Baju kotor dah guys. It's okay.
Surya Bunda namanya Bunda tumbuh mekar berkembang menjadi bunga memberi yang selalu cinta bersinar menyinari kejuaraan pertama. Mama dah tarik nak turun. Okey, saya kita persilakan sebelum tu lah. Kita nak tanya dulu. Jadi boleh nak tanya. Kacau lah. Siapa kata ni? Tanya-tanya pula. Ibu baik, cepat je lah. Isteri saya. Lepas ni target nak panggil Rania apa? Bapa-bapa. Saya. Okey. Saya tak izinkan pula. Saya tak izinkan Rania pula. Rania, semalam sebelum tidur, mesej apa kat Jaden Dance? Dapat tak satu lafaz tu Jaden? Dapat tak satu lafaz tadi? Dapat, Alhamdulillah. Beri kata bukan sekali lagi pada mereka. Untuk bersama. Isteri tercinta. Bapa. Bapa. Okey, jangan jalan lagi lah sebab kita nak buka dulu cadarnya. Rania Hans. Jangan jauh-jauh. Bapa nak macam nak makan rumah dah. Sikit lagi, sikit. Okey. Semua ready ke nak buka cadarnya dulu? Okey, kira-kira sama ada kira-kira. 1, 2, 3, buka cadarnya. Bismillah. Bismillah. Okey. Blok je. Kerana untuk salam suami. Kejut sikit dengan cakap. Betul. Ini jangan benar-benar. Satu lagi dulu, bodoh lagi. Tak lepas tangan dah, tak lepas. Okey. Untuk letak tangan kat sebelah Rania, doa kepada isteri pada hari ini. Doa. Pegang tangan kita baca sambil baca doa. InsyaAllah doa daripada Jaden. Okey, sama-sama amin kan? Amin. Okey, ada daripada Francis yang cakap juga. Lepas tu dia cakap, lepas Tesla, dia nak peluk sikit Rania. Betul ke Jaden? Dia cakap nak peluk sikit Rania, nak hug sikit. Boleh? Boleh. Kita tunjuk dalam kamera. Buatkan Francis dalam hari ini. Sikit sahaja. Sikit sahaja. Macam tu kami kalau family hug. Tak biasa. Okey. Saya kita persilakan. Kita terus langsung membaca semangat sebenar untuk sahur gelang dan juga cincin pada hari ini.
Dipersilakan. Tiga-tiga ni moody guys. Tiga-tiga ni moody. Tiga-tiga moody. Yang ini je okey. Tapi ya kan dia okey. Boleh paskan dekat mana? Dekat mana? Boleh tunjuk dulu. Tunjukkan. Tunjukkan ke kita. Bismillah. InsyaAllah awak kata dengan tadi kita akan nak jadi satu je. Nak banyak lagi lah. Perhiasan kahwin dia kata. Okey. Sekarang kita nak persilakan Rania pula. Persilakan Rania untuk menyerahkan cincin kembali. Kita dengan suami tercinta. Dipersilakan. Okey. Kita minta untuk semua kita kembali ke kursi masing-masing sebab kita ada salam restu pula. Cukup jari dah cukup. Alhamdulillah. Cukup 5, cukup. Tengok muka dia. Aku tak tengok muka dia. Sini. Tak gambar. Okey, form gerak-gerak sikit. Okey, formal picture 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, freestyle. Freestyle. Okey, family hug. Peluk sebelah. Okey, alah. Okey. Abang Jaden. feel my life. Oh, I can believe how much you can share my grand thoughts, review my dreams and goals, and ask me questions like,
je bulat nanti kau nak kahwin aku lagi tak? Wish you get this year. It was my greatest honor to be witnessing your growth, the way you build your career, the way you push through life, and the way you become someone so strong, so capable. I watched you grow from that little girl that always nangis on the first week of school to the woman you are right now. I hope you will never doubt yourself, and I will always be proud of you. Who would Kencana. Kencana ya. have thought that one heartbreak that you thought you would never recover from is actually a turning point that do something special today? From being forced to teman you for dan tercakap dekat sekolah, to actually seeing you marrying someone that you really love, someone that you prayed for, your answered prayers, your rumah, your nyaman. You didn't just witness my life, you become a part of it. You grew into my memories, into my weekend routine, and into my gallery calls. And as you're moving on to new chapters of your life, there will always be part of me that carries you in everything that I do, okay? In a world where people change, people leave, you stay. So thank you for choosing me again and again for the past 16 years. Thank you for loving me unconditionally. And to the groom, Jaden, to be honest, I doubted you at first. I thought you as someone immature and someone that still wants to fool around. But now I can see why Rana is so sure about you. The effort, the money, the time, the energy that spent into the relationship is something that you only see in drama je. I can see that you are the calm in her chaos, her unspeakable thoughts and words, and someone that dia boleh shut her mind off. First time dia tengok lelaki dia menangis Please, buruk. take good care of her, love her, cherish her. Mata saya dah berair tapi saya kontrol. Tapi saya tak sangka muka lelaki saya lagi buruk. So gentle. So, I congratulations to both of you. May Allah bless your marriage with endless safety and joy. Love you always, ya. Dan semua. Buruk yang nangisnya. Kita tak terhenti di situ. Kemudian, siapa yang panggil sayang dulu? Mana suara semua nak dengar tak? Siapa yang panggil sayang dulu? Okey, sebut nama, siapa panggil dulu? Siapa panggil dulu? Okey, kita tengok dalam kiraan 1, 2, kejap. Tak sabarlah tu. Okey, Rana Jaden tutup mata dulu. Okey, ready? Rana Jaden tutup mata. Tutup mata. 1, 2, 3. Okey. Sebut sekali lagi tadi macam mana? Sayang. Okey. Sekarang kita nak satu soalan daripada belah sini kita nak Mimi lah, Mimi. Mimi dan soalan. Okey. Okey. Mimi tolong Mimi. Kalau dia siapa follow dulu. Tapi tak boleh duduk untuk masa. Siapa yang cakap I love you dulu? Bukan fall in love dulu. Fall in love, I love you tadi sayang. Okay. Siapa yang fall in love dulu? Ini tak ada Siapa yang buat idol dulu tapi kena tutup mata tutup mata. Tutup secara remuk. Okey, ready Dalam kiraan 3 tutup mata Siapa fall in love dulu? 1, 2, 3. Okey. Bila kali pertama dah nak dengar balik dah. Bila kali pertama rasa macam suka betul Kak Rania ni. Apa? Okey, bila pertama kali jatuh cinta tu? Beyond 4. Waktu tu Rania dah nampak belum Jaden waktu tu? Tipu. Okey, Rania dah nak mengaku. Okey, kita nak tanya belah sini pula Yang banyak nangis kita nak tanya. Siapa yang banyak nangis tadi Okey. Soalan. Siapa yang ambil masa yang lebih lama bersiap? Siapa yang paling lama bersiap Siapa paling lama bersiap? Okey. Dalam kiraan 1, 2, 3.
Okey, selalunya Jaden berapa lama dia nak bersiap tu Selalu itu udah wajar. Berapa jam? Sayang, why serious? 2 jam minimal. 2 jam minimal. Betul ke Rania nak backup diri sendiri ke nak setuju? Setuju je kali ni. Okey, setuju je lah. Okey, Rania setuju je Okey, last question. Sebelum kita teruskan bubal. Siapa lucky to have each other? Okey, siapa yang bertuah untuk dapat each other Dalam kiraan 1, 2, 1, 2, 3. Okey, betul lah tu. Okey, mereka tunggukan yang kemurahan yang dah datang bawah. Okey, mana nak bersihkan semua. Bagi picture first. Dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. Okey. Buat mini left kat pipi. Semua mini left kat pipi. Left kat pipi, left kat pipi, left kat pipi. Okey, left kat pipi. Okey, macam ni. Okey, comel. Okey, macam ni. Okey, comel. Okey. Sekarang tunjuk pengantin. Tunjuk. Tapi muka pandang kamera. Tunjuk pengantin. Okey. Sekarang family hug. Peluk orang sebelah. Peluk. Rapat. Okey, nice. Video ke video? Kiraan 1, 2, 3. Okey. Menarik. Okey. Terima kasih diucapkan. Sekarang kita minta semoga dia bersedia, insya-Allah. Kita 3, 1, 2, 3. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3 freestyle next. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Mak peluk sikit. Kepala elok. Kepala elok. Jangan sengit-sengit. Hai. Lepas ni kita tengok rombongan pengantin lelaki rombongan Jaden untuk bersedia. Okay. Tin potong kek. Tahu tak sebenarnya dekat dua ada lagi seat banyak, lagi banyak. Tapi dia ada depan-depan. Betul. Tak apa, nanti masa Sandi Kak Daya pastikan korang kat depan, okey? Okey, Kak Daya tu sanding tu harus. Okey, nanti Kak Daya hantar Kak Daya punya account number. Oh, ni yang masuk ni. Ayah ingat muka-muka seorang-seorang ni. Okey, kita minta Rania pula. Untuk swap pula. Okey. Cakap sila-sila pun buat susu anak. More passion. Boleh tertarik. Sini Daya tak dapat nak rekod guys. Jauh. And Daya pergi buat susu ayah tadi. Gambar dapat gambar dah. Tapi sanding still nak duduk depan tau. Okay. Kita reserve VIP pun. Satu, ulang balik.
Kalau kita nak selfie, saya ucapkan selamat pengantin bayaran. Kepada raja dan ratu kita. Kelas-kelas berikan temukan yang paling gemurah sekali lagi. Paling gemurah. Untuk juga sekali bersama-sama kita menjayakan pernikahan raja dan ratu. Ayah dah bangun. Ayah dah bangun. No. Hari ni kucing dah mati guys. Baru nak siap-siap buat pergi vet. Tiba-tiba dia mati. Kesian kau ni. Baru nak bawa pergi vet. Tak sempat. I'm sorry, broccoli. Ayah try pujuk mama ke? Ha? Ayah buat muka comel-comel ni, ayah try pujuk mama ke? Wow, ayah unboxing lah. Banyaknya. Comel-comel. Bujuk bersepah pula. Banyaknya. Hi guys, so sekarang kita nak pergi homestay nak pergi homestay. But before pergi homestay nak hantar kucing-kucing dari rumah parents dah dulu. Sebelum kita pergi ke homestay Shah Alam, nah kita nak pergi melawat Prince dulu. Nanti tak jumpa Prince kena tinggal. Oh. Malaysia yang nanti dah okey ke belum? Kurang tadi baru muntah. Minum susu keluar sikit sama Tak nak kakak. lah, kita nak cium you. Sebab tangan sesama juga. Ayah pun tak boleh cium juga, ayah sesama. Kena sedot ke sayang aunty ni? Si hamster ni. Mana tak kamera? Mana cucuk? Cucuk kat mana? Cucuk kat mana dek? Kaki. Cucuk kaki. Cucuk kat mana saya? Ayah duduk dalam tong. Adam, baik kau tolong Adam daripada kau kacau. Ayah. Guys, doggy in progress by Baba, Mama, Cik Mai, Adam.
Sumpah lah, dua batuk. Mentang-mentang. Ya, macam senang. Mentang bila cirit. Ha? Cirit. Apa dia tu? Cirit. Ayah, medium dia. Tak boleh nak gerak guys, budak ni lah. Ini kita dah buat tadi. Ni rehat kejap. Yang mana yang budak-budak muda semua ni tak sampai-sampai ni. Betul. Pengantin baru dah sampai. Nanti Kak Dah tak dah rekod semalam dekat Iron Steam tu. Ada kamera kecil. Ada. Assalamualaikum. Salam Puan Rania. Cikena. Kena cakap aunty Nia dia tu. Mana Bang Ida? Pengantin pun kena buat kerja. Lagi sikit. Adik. Lepas je. Dia sendiri. Turunlah. Pandailah you. Lu kerja. Ni kalau ada Tu masa muda-muda boleh cakap migraine. Ni dah tua, dah tinggi. Migraine bukan tinggi, tak tua lagi. Pergi check tengok. Kok dah 200 dah. Cikena. Dia dekat luar? Ha. Pengantin buat kerja. Ni buat betul, pengantin buat kerja. Tengok muka mana dia. Serabut lah aku dia ni. So, dah jadi suami orang. Hello, Tuan Jaden. Bukan Encik Jaden lagi dah. Tuan Jaden. Dekat sini. Tak mak dia. Aku tengah tidur aja, tak buat apa-apa. Tak cakap buat apa-apa. Adam banyak buat video semalam. Okay, kita dah settle dogi. Now nak gosok baju Abang Adam. Baju ayah dah siap gantung kat sana. Comel. Alamak tak fokus. Baju ayah dah settle. Lepas tu, budak ni kacau mama buat kerja. Tak lah datang uptown ni, keluar uptown macam ni muka. Muka bintik-bintik yang aku tak tahu tiba-tiba kan kena pergi sini pula. Tak plan. Kita sekarang berada di uptown. Uptown apa? Uptown Shah Alam. Uptown Shah Alam kan ni? Uptown Shah Alam. Tapi uptown dia pun macam hidup segan mati tak mau macam tu lah. Ini apa hal ni? You sental bontot anak macam bontot you, Bi. Tengok ayah. Baba kau. Aduh, budak ite ni mau bangun. Tate. Budak bogel. Apa dia? Sama Ina pakai rantai. Wah, adik pun sama ada rantai. E-W-A. Comel. Tapi hari ni anak-anak semua sesama yang batuk. Tengok kat gambar nanti macam mana. Takut ingus sedikit. Ina kalau batuk tutup. Close your mouth. Yes. Good. Kalau batuk je you kena close your mouth. Pandai adik. La ilaha illallah. Adik. Why? Saja. Adik. Bibi ambil dia ni. Okey, siap. No friend adik. Okey dah, go.
Adik come. Adik pula come. Up. Macam. Come. Sikat rambut. Come. Sit here. Cantiknya dia punya ni. Akak Ena pun cantiknya. Ada gelang kiri kanan. Oi, si ada cincin lagi. Ayah pun sama cantiknya. Saya dah ada. Ayah dengan adik tak boleh pakai cincin. Diorang kecil lagi. Kenapa cekik macam ni anakku? Tak tidur diam. Tidur ya, tidur. Sayang. Tengok rambut belakang Angku ikat macam mana? Tengok. Ada dah macam lelaki. Adik. Joget sikit. Yang ni kalau bagi perhatian ke orang lain dia pun sama. Sini adik, joget sini. Jangan jauh-jauh. Joget kat dalam ni je. Azan lah. Basah. Dia berbagai jenis. Let's clap it. Dada. Let's sign it. Dada. Dada. Good job. Can you do this? Do this and a bus will come out. A bus. You buat ni pandai. Good job. High five. Say beep beep and make. Open, open, shut, and open, shut, and Give a little clap, clap, clap. open, shut, open, shut. Then put them in your lap, lap, lap. Creep them, crawl them, creep them, crawl them. Right up to your chin, chin, chin. No. Open wide your little mouth. Baduna Nadamin. These are baby's fingers. Okay. These are baby's toes. Baby? This is baby's belly button. Okay. Round and round it goes. Okay. Knees. And this is baby's nose. Oh, duduk sini. And this You is ajar baby's faham. belly button where mommy blows. So silly. Jangan pukul muka macam tu sayang. Sure. The moon is round. Nak macam mami buat rambut. Cantiknya. Tengok rambut. Pusing sikit. Wah, ada rama-rama. Ada flower. Peace. Kena peace. Peace. Macam tarik balik. Ini semua Adam. Adam. Thank you. Semoga Adam tak siap lagi rambutnya. ayah rambut belum lagi. Tina, kita nak pergi wedding. Siapa yang nak? JJ dah? Wedding JJ JJ dengan? Janji semua nak kuning. So hari ni ramai kuning. Kuning. Oh, rakam sekali Oh, Mak. He bring
his wife to the Malaysia. Oh. Ni first time Kak Daya jumpa dengan Sheila. Siap? Okay? Wow, ini hadiah guys. Hadiah daripada Ujain. And Putra pun dah sampai. Belum Putra. Everybody is getting ready. Cantiknya. Belakang sikit, belakang sikit. Lebih kurang jemput ya ni dua-dua tak kalah. Sakut. Halo mama guys. Tak adalah. Nak ambil gambar lelaki je. Rasa macam left behind. Rasa macam left behind seorang belakang. Wait, asal korang left behind my husband? Alamat saya tadi. Okay, first stop. Okay. Family Jaden. Family pengantin lelaki. Apa from Jordania? Yang dikasihi, mempersilakan Putri Rania binti Mahmud melangkah masuk ke sini. Sari cinta. Handsome macam semua. Mana lelaki kau ni? Di antara je tu. tanda yang membuktikan Oh, dengan Bokia. kekuasaannya dan rahmatnya. وأدم المحبة بينهما وارزقهما ذرية صالحة. Ya Allah, berkatilah penyatuan Putri Rania dan Jadin Bahtera ini. Kurniakanlah mereka kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pertama sekali saya sebagai wakil keluarga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Putri Rania. Kakak saya we will grow up together. Thank you sebab dah jadi kakak yang terbaik. Macam ni kau dah boleh berkahwin semua. Ada yang baik pak. Jadi tolong jaga kakak aku baik-baik.
Selamat datang kepada keluarga kami. Tolong kalau ada kekeliruan ke apa-apa, serta baik-baik semua. Saya doakan semoga perkahwinan ini berkala bahagia, diberikan rezeki dan diberkati hingga ke akhirat. Akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Kami juga memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Kalau tak layan ke, minta maaf sangat-sangat. Terima kasih. Kalau diingat kembali, saya ini begitu menjaga adinda yang dikasihi sepenuh hati. Berikan ruang kepada adinda. Terima kasih abang, doakan kami abang. Jeda, temuilah abang sulung dalam blog ini. Senyuman yang muncul di wajahnya itu menandakan bahawasanya beliau merestui akan hubungan ini. Hubungan yang sudah pastinya banyak doa dihamparkan, banyak harapan dihamparkan untuk akan genggam di bara-bara api. Seterusnya kita jemput kepada Kak Daya. Kakak, ajarlah kami nantinya menjadi pasangan suami dan isteri. Isteri yang mentaati, isteri yang memahami. Seterusnya majlis dengan segala hormat dan juga takzim menjemput dan juga mempersilakan kepada Abang Muhammad dan juga Kak Putri. Kita persilakan lebih dahulu kepada Abang. Terima kasih Abang Muhammad di atas kesudahan menerima Jeda dalam keluarga ini. Ajarkan Jeda caranya menjadi seorang suami. Seterusnya dipersilakan kepada Kak Putri. Terima kasih kepada Kak Putri di atas diharap kembali ke rumah mempelai menggunakan saat yang sakral ini, saat yang begitu suci untuk anda menikmati bersama-sama. Terima kasih Putra menerima abangmu ini dengan keluarga baru.
tuan di tengah. Jadi jualannya boleh peluk tuan. Okey, baik, semua boleh pandang kamera. Bagi senyuman yang paling manis. Okey, tunjuk pengantin. Kami lihat. Majlis peragamakan jutaan terima kasih. Selamat. Dan juga yang terakhir, permintaan khas dijemput dan dimusikkan kepada saudara Charles. Ojen. Kami ke atas nama Putri Jaden dan juga Rani. Dengan mas kawinnya RM300 tunai. Satu tepukan yang paling gemuruh untuk mereka. Baiklah, Jaden, saya ada satu soalan untuk anda, khas untuk anda untuk kita pertunjukkan kepada semua tetamu yang hadir pada malam ini. 25. 25 itu maksudnya apa? Selamat. 25, selamat petang untuk semua. Hai. Terimalah Jaden juga Rania. Jaden, saya nak tanya. Tahu Rizk Rania? Kalau Rania, apa yang Rania tahu tentang perbezaan Rania dengan Beyond bagi Jaden? Mungkin boleh cakap di mic. Susah ya pertanyaan Charles ya? Susah.
Bukan main dia. Okey, kepada Ayah dan Adam, ingatlah kawan-kawan Mama ni diorang ni. Yang ni. Kawan menyesatkan. So kalau contoh Mama tak ada hutang ke apa boleh cari diorang ni, diorang boleh tolong. Okey, ready, senyum. 1, 2, 3. Okey, besar. 1, 2. Senyum ganteng. Okey, rapat. Okey, rapat. Okey, saya kira 1, 2, 3 semua. Hurray, boleh? Okey, ready. 1, 2, 3. Sekarang saya nak ambil gambar dengan pengantin. Lama dah tak nak dah. Dah masuk. Tak laku dah, tak nak dah. Boleh turun dah kot? Boleh turun dah ni? Tok Wahab getak. Tahu ya? Serah! Beratur kau datang dah potong queue Dia macam tu. Macam sangat. Hello, ni juga jaga sikit yang ni. Yang ni jaga sikit. Takut nanti dia bangun. Mana baba? Setelah bagi diorang dulu guys. Nanti masuk. Dia buat apa kat situ? Kita semua kat sini. Kita sampai di atas kursi Sorry, saya tak pakai heels dah. Sakit kaki. Ayah. 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 Ayah nak duit. Ayah nak duit. Ayah nak duit. Ayah nak duit. Tak, dia memang nak bawa ubat bakteri. Dia takut bawa macam ni. Okay, Aisyah in the house. Aisyah kita tak sihat. Okay, bye guys. Bye Nia. Bye. Ada nampak lampin Ayah tak? Tak, last tadi lampin abang Nida ambil dari saya. Itulah. Thank you sayang. Tukar. Bye Nia. Bye. Sihat. Baba, yang lain ni. Memang tak boleh pakai heels langsung lah. Sakit sangat dah kaki. And semua dah barai. Memang selekeh dah semua. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semua dah selesai. Bye-bye, jumpa dekat homestay. Dah sampai rumah barai. Tak sempat pada makeup sebab kena layan Ayah dulu. Janji Ayah dah settle. Ayah dah lena, dah wangi.
Sekejap lagi padam makeup and then tidur. Okay, selesai Rania and Jaden. And sebelum, insyaAllah kalau ada rezeki, sebelum family Jaden balik ke Indonesia, kita nak gathering lah, kan, kumpul. Sebab macam hari ni macam tak sempat nak jumpa Mama Jaden, family dia, makcik dia, nak borak, salaman ke apa ke. Sebab busy lah yang tetamu, busy dengan itu ini semua. So sebelum dia balik, kalau ada rezeki, ada kesempatan, kita orang gathering lah, jumpa pergi makan-makan. So untuk hari ni, thank you so much yang mana tengok live Rania Jaden, yang support, yang mention, keep mention, yang wish dekat IG, dekat TikTok. Thank you so much. Thank you support kita orang satu family. Thank you juga yang mana tengok sekarang ni, yang subscribe, yang belum subscribe, malas nak carut. Thank you so much. Thank you kepada yang daripada season 1 sampailah sekarang. Thank you semualah. Semua. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang mana support tu, thank you so much. Yang mana kecam, hate, komen apa semua tu pun thank you so much. Sebabkan korang, kita orang boleh perbaiki apa yang kurang. And yeah, good night. Saya nak rehat. Bye.